Dok, layang budak-budak. Jangan ada gap, jangan ada dinding, jangan ada kelas-kelas tertentu. Sebab setengah-setengah dia ikut kelas. Kalau ngaji Mesir nak pergi salam, hak ngaji Mesir saja. Hak ngaji Jordan nak pergi salam, hak ngaji Jordan saja. Hak pakai serban pergi salam, jumpa pakai serban saja. Jumpa tapi sudu dak pergi salam. Ini semua tak betul belaka. Faham? Nah, Nabi ni budak-budak dia pergi salam. Ilayang belaka. Dah. Jadi jangan ada beza-beza dalam bab benda-benda hubungan. Dalam bab buat salah kita larang belaka. Raja sekalipun kita marah kalau buat salah. Baru jadi betul. Makmum masbuk, bagaimana kita nak ikut imam? Makmum masbuk banyaklah daripada takbir sampai kepada salam. Kalau kita masbuk, bacalah yang wajib sekadar mana dang. Maliki yaumiddin, baru maliki yaumiddin tu imam rakaat. Maka hendaklah kita tinggal Fatihah rakaat bersama imam. Kerana apa? Man adrakal imam fi rakaat adrakal rakaat. Barang siapa dapat imam dalam rakaat, dapat rakaat. Baru bis tu imam rakaat dah. Tinggal bismillah. Rakaat dapat. Apa? Masbuk.